Allahu Akbar. Dan badan. Amin. Apa itu? Dia capek je. Ya, Kalau Allah kata dalam jadi lam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya tak itu tuh bahasa itu. Isti namo tu Pak. Sagalo tak sasak, sagalo tak kajar namo Iya, anak iya. ulih do. Nyo solat tu batanang kunci Yang jaleh pengerjaan itu harus batanang tumak ninah. Batanang wak mengajar salat sunnah tu. Nak mencari nama yang capek je tu. Bo di rakaat yang ketujuh. Terpancakan ti embo. Tu Pak pas tak panca tu keluar. Keluar. Tu. Sudah tu embo duduk orang lah sudah. Tu embo lah sudah. Selama itu tujuh lah. Tak percaya tu. Itu ya. Tak yakin. Kalau mode itu Ya. tiba pak rumah beko samuan dua lai tu. Ulang yang dua lai. Ulang witir Tambah dua. witir 3. Ya. Tambah witir 3. Berarti lima. Mulai kajian ke Keluar rumah. laporan kau Ah, tiba di rumah kau tekan yo cek lain. Tak pasal lah kau kayak imam tadi lah. Mas bayang tadi. Di mana tarawih tadi? Oh, di mana tarawih? Ya, di mana tadi? Dekat rumah saya dia masalah aja. Masalah ke rumah. Yo, tu lah. Dia capek di bawah siko. Dia kami muka capek. Kami semayang salapan. Ayat pendek-pendek. Keluarlah nak. Ayat Ayat dia pendek-pendek itu capek. ayat tu ada. Ayat semayang. Oh, ayat semayang. Siko kok ayat. Sudah macam pitia, kan macam ayat. Ya, ya. Aku luarlah kan pendek. Jadi bara tadi tarawih bara? Kami selapan ya. 8. Itu kau capek. Ya. Amat dia lecet lalu dia pulang tiba-tiba dah. Oh. Janji duduk di situ. Oh, ini semayang 21 kan. Di Surabaya tu. Surabaya kan dakik rumah Surabaya baru. Baru 21. Bila lama rumah tu Dia Surabaya. 21 sini. Dia dah cuba loh. Kalau nak Baik tu macam capek juga. Nak tahu bersama dah. kalau gaya kau dapat 21 dia talok ya. Nak taluk takik engang. Dia nak talok apa tu tu. Dia talok ya kalau 21 rakaat dia talok ya. Nak taluk dalam pinggang takik. Mangalu pinggang sakit sembayang kau 21 rakaat dia talok. Nak taluk. Waalaikumsalam. Capek mah. Kamu awal 8 apanya? Bara tadi bara Dia semayang 8 ya. 8. Oh, nak. Iman. Dia sembahyang dia 20. Tambah witir 3. 23 sembahyang dia. Banyak. Itu kok lama dan Oh. ada kusuk sembahyang dia nak. Kau lap, kau lap. Tapi kami kau 8 ya. Oh 8. Ya. Mbak aku Berarti ni seberang air mah di tekik bandar. Awak tadi orang 8 nak 7 ni. Orang 8 dulu lah. Oh dulu tiba dia baru dia dia. semayang 23. 23 je witir. Ikut 7, bakal 7. Tak ada malah. Ikut 7 sembahyang mah. Orang 8 awak 7 ya. Bagus 7. Apa nak 7 tu tekan tuik. Kurang ke? Kurang ke? Dia terkatik Bawa yang kita rian tu. Dia keluar. Pakai luar tahu. Dia keluar kalau duduk sini orang sudah. Ya. Sudah selesai. Atau witir nak witir 3 mah. Ayo tu ala tekan tuik baik dah. Ini desa sembahyang mai. Desa tu. Amat, semayang amat waktu itu model lama. Tak ada orang lama mah. Udah sama kah kain? Kain ya. Dah kain orang muda itu lah lama. Tekana mai. Di sah 7 tu. Tak sah. Ada beko. Aduh ustaz kalau ada ustaz kau bertanya awak. Ba duduk sana lah. Bilang sama mengecek nak sah dia ustaz dia kau bertanya. Itu nak dia jawab dah mah. Mana jawab kalau jawab kan acak sana tu kau. Sebanyak amat. Semayang 23, semayang 8. Sebanyak itu tuan ada ni lagi. Sebanyak semayang kau betul. Kalau banyak dia kata jom gadang 8. Acak tu semua tekan 20 dia kayu tau. Udah apa bakal 8. Lah dari itu murun kau tahu mana capek saya. Enggak. Awak tu dari nini. Dulu tu baru sabat 21. Dah dapat lu mah. Habis tu nak pakai dia dah. Pakai enggak dia. Awak dah kaya. Mencari salapan dia. Assalamualaikum. Kesihatan. Salam. Waalaikumsalam. Capek dia buat mah. Dia
Dan balik tarawih aja je jengkik saya. Bala mau tiba cek. Awak di belakang. Tapi semayang 24. Oh, 24 tu sana. 23 awak 23 deh. Betul baca jadi 24. Anak-anak bayar ketek-ketek belakang 24. Pi panek juga dek dang. Ai, Cuk caca itu siang. betul tu. Oh menunjuk Cuk caca. Oh ya 24. Ya, daripada pirancak je 23 tadi daripada Allahu Akbar. Daripada Amin. Apa tu itu? Ya capek je. Ya, cak Kalau 23. Allah dalam jadi lam Allah kepada Allah kuat. Ya tak kait itu baca dia tu. Lebih Amin. Itu betul sedangkan ah. Ya. Nah, Itu tujuh ah. Di lapan yang tak kantoi. ba, Itu tujuh lah. ni kalapan. Iyo. Tuh. Pindah ke lapan yang tak kantoi keluar lagi. Oh, biar keluar lah. Duit-duit dah lagi. Itu nak jawab tu. Kau jawab takkan tu. Itu baru itu nak satu ni biar keluar lah. Duduk alik. Tu baik betul. Ah, awak sudah ambil 2 orang sudah. Habis tu kan dah jalan. Boleh jenang. Alik. Bang barang bayar deh. Itu main 8. 8. Ada keluar. Kalau buang air. Satu kurang je. Kurang lah cik. Ndak buat umbe wuduk lemah. Tak kantut tu ulang dia mayang. Kurang siap tu ulang dia. Ya. Tu di Nak mana? ulang orang sudah tahu ulang bang dia. Ulang dia. Masjid seorang. Ya. Ada je Tak ulang dia. Tinggal mati dia ulang. Ustaz! Ustaz! Ah, tu Ustaz lah. Ah ya. Pak je mah. Hai. Assalam. Hai. Kau benar lah hukum ya. Sekolah pesta tu semua Sudah kadang. tarwih lo kan. Ya sudah tarwih lo kan. Semua kadang jatuh. Di mana tak di mayang ni kan? Masjid. Mayang marah dekat. Awak dia salah leh. Kabaleh. 8 tarawih witir 3. Ah itu yang kami anu tadi Ustaz. Nyuruh semayang 8. Ah tu nyuruh 8 tu tadi witir 3. Aman yang ketujuhnya kedua lah. Dia tak kantoi. Ah itu Ustaz ayah. Kurang kan 8. Awak sampai 7 nya. Saya taluk je kau masjid lah. Habis tu Ustaz. Ah. Ini ada semayang 8. Ya. Ada semayang 23. Ayo. 20. 20. Ini 3 tu bekunnya witir saya tu. Ya betul. Ya. Kalau menurut awak semayang sama enggak? Menurut awak, kau semayang 8 kan itu sebeda. Tapi semayang 8 kau capek. Kau semayang 3 yo lama. Awak lah kata kau akan mati sempat taluk. Iya nak ditanya apa? Dia tanya. Ah, Ustaz. Iya yang Ya. tanya. Tanya Dia orang. dapat tanya. Tadi kan semayang 8 Beda. Ah, beda Ustaz. Oh, Ah, itu betul. beda. Itu Ustaz. Kan aja leh kini sama-sama lah solat tarawih. Kalau itu tu bisa mau jawab tu. Ya. Dia bertanya ke Ustaz. Jadi saya baca Dia bertanya lo. ke Ustaz. Itu bisa mau jawab beda mayang 8 dan mayang 20. apa beda? Itulah beda tu. Ah. 8 cek 20 tu lah beda Ya, tu. tanya leh tu. Itu kasih kini ko nilai-nilainya. Oh. Nilai amalannya. Kalau nilai kalau tinggi nilai itu dia 20. Ya apa lo aja. Pak tadi bara 20. 23 je po. 23. Ya, kau 88. 8 7. Oh, 7. Tekan. 3 deh. Iya tangan tu tak mungkin. Iya. Ya, betul tu. Itu Ya. kau tanya dia. Tapi kau betul kau dia Pak betul kan. Nah. Jadi wajar Ustaz. Yang mana Ustaz? Jadi nan beda Ustaz. Nan semayang 8 di semayang 20 ku beda. Kan sama-sama semayang kan? Iya. Ya. Atau semayang cek salat cek. Tapi lah Pak Jawab dia beda. Cik 20 cik 8. Ya kayu itu tu ah. Ya, itu tapi kau beda dalil lah kau boleh kau. Dalilnya, amalannya. Ya, ya, aman. Jadi kalau mengecek Ustaz itu nak dengar lah ya. kurang taraso. Ya. Kan kalau kurang le 2 4 2. Letra so. Lanjut tarang Ustaz deh. Ini kok kurang. Ya, ya, ya. Kalau tidak. Ya. Jadi tarawih kau Pak Ya. di masa Nabi. Iya. Solat sunnah kau pahami dulu tarawih kau solat sunnah. Sunat. Solat sunnah. Sunnah. Sunnah atau sunat Sunat boleh. tu sunat tu sunat. Sunat awak dah boleh sunat. Ya lah. Awak dengan Ustaz. Jadi bakok Nabi melakukan solat sunnah tarawih tu karena iko bulan babeda junang lain. Ya ya. Babeda WA bukan kau karena syirik atau apa-apa karena Iyalah tu lah pasti Mas Ustaz. Januari, Februari, Ramadan kan. Nah, keistimewaan bulan kau lah jaleh. Lah informasi A1 dari Allah kau. Iya iya. Al-Quran tu turun di bulan kau. Iya. Kalau datang bulan Ramadan
keberkahan tuh banyak, setan-setan dibelenggu, Iya. pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Bulan puasa kau Ustaz. Bulan puasa kau, maka kau banyak. Buka pintu surga selalu buat saya. Ya, tapi kan belum masuk ada dah. Nyo sarek nu dapet cecelas kau dah mah. Nyo ada sarek eh. Iya. Sarek kau dapet ada dah. Ada nyo rencana kau masuk surga. Ya, tak ada Ada apa rencana kau masuk surga? Aduh. Tu baik kau. Kau? Ba. Tu terkenal lu kena kau ba? Dah. Jangan lu. Kau lu, jangan lu. Nah, jadi dek karena bulan penuh berkah, malamnya pun ndak amuh dilewatkan Nabi cuma dengan laluk saja roh. Iya. Di ana dengan sholat sunnah. Itu sholat sunnah tarawih itu. Masuk Nabi sholat sunnah tarawih itu di kajian Nabi 8, witir 3. Witir 3 kok sabana di kajian Nabi, bahkan di 2 bulan Ramadan pun witir 3 kok tetap. Apa kecek Nabi, witirlah engkau meskipun cuma 1 rakaat. Jadi di luar Ramadan sabana tetap pakai witir, Pak. Nah, di bulan Ramadan pun harus pakai witir. Nah, 3 witir Nabi. Jadi, Ustaz, nah, tarawih kok 8. Kalau witir sih wak kerajaan cie sunat awak sunat witir sih cie. Oh anunya sama, oh niat. Ini itu beda. Beda ya. Beda. Kalau sunat witir, sholat sunat witir 1 rakaat boleh. Sholat sunat witir 3 rakaat boleh. Nyo 1, 3. Ada yang cek 5 guys. Tapi yang banyak kerja orang kan 3. 3 sholat kerajaan. Tapi cek Nabi jangan tinggal witir kau setiap hari meskipun cuma 1 rakaat. Nah itu. Nah penting ada di luar Ramadan pun. Nah terutama di bulan Ramadan. Nah jadi tarawih itu ada kajian Nabi 8. Ada yang Nabi mengajarkan 8. Iya. Yang 20 kau bila mulai di masa Khalifah Umar. Oh. Yang Nabi ngarjakan 8. Dan Nabi ngarjakan 8 kok ndak tahrih di musajid dah. Karena kalau ditaruh Nabi di musajid di kerajaan takut beko dikecian wajib kok. Maka itu Nabi mengaji di rumah. Tapi tetap dikerjakan. Sholat sunnah kan banyak tuh Pak. Iya. Tahajud lagi, sholat sunnah taubat, sholat sunnah banyak-banyak, sholat sunnah duha. Tapi yang lain-lain tuh bisa dikerjakan di luar Ramadan. Tapi sholat sunnah nan cie kok cuma ada di Ramadan. Makanya khususnya. Tapi sebenarnya sama-sama sunnah nak wajib dah. Nah, wah sholat sunnah 20, tapi kancang. Sedangkan pokok sholat tuh harus tumak. Nah, ketika hilang. Yo nak solat tu sebenarnya Ustaz nak yo batanang dak. Batanang lurus yo. Kuin Allahu Akbar. Amin. Berarti itu ndak afdal jadi lah. Jadi Tasasa namanya kan. Tasasa. Isti namo tu Pak. Sagalo tasasa, sagalo takaja namo anak ulih do. Nyo solat tu batanang kunci Sadang solat pokok, solat wajib saya batanang. Masa solat sunnah wak nak batanang. Sedangkan solat sunnah ku nyo tambahan untuk memperkuat solat. Memperkuat solat wajib. Ni cik orang ke ni Ustaz, cik orang tu kan gini wak lai salat. Indak kecil orang kecil awak dia dangan. Kecil orang dah. Dangan lu. Dangan kecil orang. Nang palo doso palo kalau tahu lah dah. Jadi nya tu mungkin amin ya. Batu lu nya mungkin kata tu. Jadi sanksi gini kok lah tahu doso palo. Iyo batu lah nya betul. Kok dua mau main dalam kubur tu. Saya tahu dia yo semayang lah. Nah, itu makko kan dua ilmu kan tu dicari. Salah bu salah lagi yo harus ada angok. Kau kan dicari ilmu, dicari ba guru, dibaca buku, dibaca literasi kan begitu. Lah sobo ilmu tu amalkan lah. Tarawih itu kuncinya adalah nyo salat salat yang batanang, salat istirahat. Makanya selesai ampe, nah langsung tagak untuk ampe kedua orang. Atau dia selesai dua untuk yang kedua. Untuk yang kedua rakaat yang kedua kalinya sampai ketiga kali sampai kampe kali nak boleh langsung dah nya beristirahat di antara salam tu. Selesai salam istirahat tu. Apa guna istirahat tu? Berzikir. Karena malam Ramadan tu kan panjang. Kalau dipacapek solat tu lalu lah. Kalau lalu waktu nak idik malam kau dah. Rugi. Makonyo di palamu solat tarawih tu panjang-panjang bacaan ayat suci Al-Quran yo. Kadang ada orang ngajar mod itu sajus samalam. Yo. Ada yang sajus samalam. Aduh. Selesai Ramadan selesai 30 juz. Imam yang hafiz Quran 30 juz tu. Betul. Nah, ada itu. Atau aku takah di awak di rumah apa Ustaz tentu ayat nan apa di awak. Ndak ada. Yang jaleh pengerjaan itu harus batanang, tumak ninah dan antara solat dan antara salam dengan salam beristirahat. Nah, boleh Assalamualaikum tu. So tagak. Batanang lu. Nyok tarawih tu inti itu istirahat. Maka bisa marasan tanang wak ketika solat tarawih itu. Ale terangga kecil Ustaz. Batanang wak mengajar salat sunnah tu. Tidak mencari nama yang capek sih do. Udah ada tarawih yang sampai pagi itu ditungguan ya Pak. Bisa.
Tapi kalau beraktivitas, maka dia kan dipikir maka adalah hadis tadi aku lupa boh. Orang yang selesai isanya lalu habis tu nyu jago di sepertiga malam kedua atau jam 12 malam nyu jago nyu tarawih boleh Boleh ya. boleh. Tapi adalah pahalanya ketika mengerjakan tarawih sampai samu imam sampai salam itu seakan-akan solat semalam suntuk. Aku yang kamu tanya Pak Ustaz. Kan banyak orang mengerjakan tahajud kok kan malam. Yo. Jadi dari sanjo sampai jam 12 awak lu lalok dulu kan kecil orang tak kalok dulu baru tahajud. Yo. Kalau enggak lalok apa? Kalau nak lalu Alun sempat tak kalok menalang jam 1 atau jam 2 balik malam lah. Iya. Lebih tahajud lain apa? Nah, itu namanya solat qiyamul lail, solat malam. Oh, solat malam sunnah lah. malam. Solat malam. Tahajud itu memang harus disyarat lalu loh. Biarlah 5 minit tak kalau. Pokoknya talayang, ada talayang perpindahan waktu. Dari yang aktivitas sadar sampai ke lalu talayang tu balik ke jago balik kan. Solat sunat solat tahajud lah. Tapi kalau nak ada itu boleh juga. Misalnya mau deko, wak bela lo nak yakin wak akan terjago tak tahajud dah. Jadi salah satu solat sunnah rawatib Isya, ba'da Isya, wak tagano, wak ni solat sunnah malam. Lah bisa tu karena lah waktu malamnya. Solat sunnah malam atau solat sunnah hajat. Ni aku ya Allah solat sunnah hajat di waktu malam ko. Boleh baru witir boleh. Tapi kalau untuk tahajud memang syaratnya harus lalu dulu. Biarlah 5 minit. Tapi yang tahajud itu di waktu mengisi tahajud tu ndak harus solat. Ada boleh mengaji kan. Nah, karena sifatnya adalah nafilah, ibadah tambahan. Maka bangunlah engkau di sepertiga malam itu, di sebagian malam itu untuk mengadukan pertambahan nilai ibadah. Pertambahan nilai ibadah tu boleh solat, boleh zikir, boleh ngaji. Jadi ketika Pak Lecet bisa terlalu tu tak jago sabalu subuh, ni menambah tu boleh solat, boleh ngaji, boleh zikir. Jadi tak harus solat dah. Itu dapat yo ambil uduk. Kalau dapat ambil uduk dulu, solat, zikir yo, mengaji pun yo. Tu padek tu. Ustaz, sembahyang tarawih saya seorang di rumah. Tahu? Sembahyang tarawih sama di surau berjemaah. Ya. Mana lebih rancak? Sama cak. Tapi sama cak. Boleh di rumah, boleh di surau. Tapi kalau misalnya kalau dia mengajar yang 27 derajat tu yang berjamaah. Tapi kalau nak tak ajar ada uzur. Tak bisa ketika tu dah untuk berjamaah dah. Kan bapak masih karajo tu ada sama pengajian Aku bertanya ambo Ustaz. Ambo kan sudah ada pasti patah. Dia tak bisa ambo tagak doh. Dia sembahyang tu di rumah orang. Sembahyang salapan tu sembahyang awak. Ya. Kenapa? Atau sembahyang syawal tu sembahyang tarawih wala. Ini apa ada? Kenapa ada? Kenapa ada? Kau sanu tak ada sembahyang ada. KN ya. KN. Yo. Ni pengurus dia. Yo. Tu lo cerah. Dah aku di rumah awak lah sembahyang mana? Awak sembahyang tu. Kaki dia sakit. Tak sama ya. Sama. Tapi kalau Nyo boleh berjamaah, boleh di rumah. Apa dalilnya? Kalau berjamaah Nabi pernah jamaah. Di rumah Nabi pun pernah di rumah. iya. Jadi yang tak boleh tu meninggal sama sekali. Itu tak boleh. Yang penting tetap mengarajuan. Dicari orang yang penting kan Tuhan tahu juga tu. Ya pelaporan solat kan nak ke orang lah. Manusia. Iya kat Tuhan Allahnya. Oh nyo biar laporan. Biar laporan. Ada malaikat yang cetak yang melapor mah. Mengaruh buat Jadi laporan Ustaz, lah. baca Ustaz dengan lapan saat lain nak. Boleh. Boleh 8 Sembahyang 8 boleh, 20 boleh. mana- Itu tergantung nawa itu. Itunya. Bila nama haluan mana dang? Pahala mana. Kalau mencari urangannya, kalau mereka kadang apa lu? Aku ini nak abah lah Ustaz. You di dalam dia aku aja ya. Ndak ada 892 balik hero. Datuk hotel lagi. Ndak jalan kecil. Apa? Indak nyelakun sewalih saluan suang. Dulu ada 8, sabale 20. Kini kalau 88 tu dulu ndak ada beda tu. Iya 8 sih. Ya. 8 kan itu lah kan ada. Tak ada. Nah, 23. 23 berarti 20 tarawih. Itu tiga. 3 witir. Kan tak salah lah. Oh, Berarti kan bisa 2 rakaat salam nak. Buliah 2 salam, Boleh 2 rakaat salam, buliah ampe salam. Ya. Alah ya zaman. Buliah bacaannya, buliah yang bacaan yang panjang. Kula sebelah. Kalau itu dapat baca Pak. Ya kalau tu dapat apa lah. Kalau itu dapat. Tak dapat keluar, tak dapat cik Kula lain nak. nak. Lebar juga 10. Kan lain. Kula dah tahu. Kula dah. Lu Allah wahad ina taina. Ada apa? Ada? Berapa nya? 10. 10 apa lah gaya? Ya. Ada Padang marah. 2. Aduh, tengah. You pun nampak panjangan ada. Ya. Nampak panjangan. Oh, kau kalau awak nak tanya itu saya nak.
Kulalah ina. Labun tanah baun mah. Nak masalah yang bedo tu ndak apa sama sekali. Ya biar Boleh tu tak apa nak kan. Ada orang dari kampung ni dang. Keluarlah kecil ya lah gaib ni. Ya. Dari awal keluarlah Ya. satu kecil ya. Itu dapat Itu dapat Dia lepak ya gitu dapat apa tu punya. Ya. Ngaramnya dengan. Lepak dia. Itu dah. Ieu tanda nak mayimak tanda apa. Alah inti awak sama-sama. Tamat Quran dia. Iya, inti awak sama-sama di bulan Ramadan kau. Di tengah hari siang awak puasa. Iya. Alah Pak puasa, jangan sampai rusak puasa. Banyak pantang-pantang. Iya, kali Pak puasa yang lain. Insyaallah. Kadang-kadang mah Tinggal Ustaz. Nan iko kan lah masalah 8 yang dua badan. Nan masalah 7 kok Ustaz. Iya sih. Dia tak antoi. Dia tak antoi. Ayo ni. Kan salah. Kalau jadi cerita tadi pas direkat ke 7 apa Baru tak kan sah. salah 8. Buangin. Ya atas salah 8 dia bo di trip na di apa nang ke 7, rakaat nang ke 7, terpancakan ti embo. Tu Pak pas tak panca tu keluar. Keluar. Tu. Sudah tu embo duduk orang sudah tu boleh sudah. Lebih tu 7 lagi. Tak percaya tu. Itu ya. Tak yakin. Kalau model tu tiba pak rumah beko sambung dua lai tu. Ulang yang dua lai, Ulang witir tambah dua. witir 3. Ya. Tambah witir 3. Berarti Berarti lima. mulai kajian ke Keluar rumah. laporan kau Ustaz. Tiba di rumah kau tekan tu, ieu cek lain. Tak perlu lapor ke imam tadi lah. Imam tadinya 7 tahun lah. Beko. Ayo tu cek betul je pencet tu. Menambah rumah kau jadi Tiba di rumah kau tekan tu, ieu lah usaha mayang lain. Ulang tak Roy. Ulang tak Roy. Ulang tak Roy. Minta ke Tuhan. Terima kasih banyak Ustaz dah. Ya. Dalam rapi kami keterangan itu mah. Mana 8, mana 20. Mana 7. Mana apa keluar cuaca Itu kan indah. ada sebabnya Mang. Ya ada sebabnya. 7 kan ulang balik 7 ke 8 ke rumah Pak ya. Itunya. Supaya afdalnya wak sana mau bulan puasa kau Ustaz. Besok kemarin ieu lah sanjo. Jadi Banyak kami perlu pencerahan yang Iya. banyak kekurangan-kekurangan. Enggak kalau cerah lampu tarang. Kekurangan-kekurangan. Kekurangan. Mama kurang aja tu mah. iya. Awak pun itu lah nya. Maknya masih rawat jalan. Oh, masih rawat jalan. Ya.